RM3. Saya tak jual RM3, saya jual RM5. Hai, Rashmi. Pagi. Tadi sahur, kau sahur tak? Aku sahur dah. Tak. Aku dah masakkan kau tadi. Nasi ayam sos tiram. Apa hang tak makan? Okey, Rashmi. Kenapa kau tak makan tadi? Jom sana. Aku pagi tadi masak sana. Masak sini, masak situ, masak sana. Hang tak makan. Kuat kau. Kenapa kau tak? Aku main game. Main game sampai pukul 4 pagi. Sebab pagi Confirm Dah. Petang ni kau ikut aku pergi bazar kat sana. Bazar dengan festival. Kau tengok tu. Dia tengah set up sana tu. Okay. Aku nak kau beli hotdog, odek semua ada. Semua semua aku nak kau beli. Puasa. Aku nak kau beli chicken chop, semua ada sana. Petang ni teman aku beli Kau pergi main kapal terbang kau kat sana tu siap kau. Ni berpagi. Kau nak pergi mana? Nak konten puasa. Daripada kau tangkap dengan jenazah, baik kau pergi mandi dah. Kau jangan minum air pula. Kau minum air siap kau. Aku ada CCTV dah ni. Bimbang aku sekarang tak dah harap. Apa dia lama tu mandi Snatch me. Mesti dia rumah. Dia tengok minum air. 1 2 3. Kau apa tu? Mana ada aku tahu apa. Sedih. Salah anggap. Tengok main bola. Wangi juga tu tadi. Apa wangi dia? Dua jamban tu. Aduh, nak buat apa Ke nak kena pergi bazar sekarang Bazar pagi. Nama bazar tu bazar pagi. Dah habis dah. Weh. Sekarang kau Nashmi, kau siap? Kau siap kita pergi sana. Kita pergi bazar Ramadan. Tapi bazar pagi, okey? Siap. Ada aku cakap siap pergi KL ke, pergi sana ke. Siap pakai baju semua. Jangan pakai seluar, spender, badminton tu. Tak harap. Dah. Sekarang aku nak make up. Aku nak lipstick warna hitam, sebab dia warna hitam. Tepung muka. Dia pada betul. Aku rasa aku tak payah kot sebab aku biasa dapat ketiak. Okey dah, jomlah. Weh, nak pergi mana Yas? Aku dapat keluar dengan Najmi. Nak pergi mana? Aku dengan Nashmi. Dia dah pergi tadi. Dia lari. Aku dengan Nashmi nak pergi dekat bazar yang dengan festival tu. Cakap famous. Kau nak pergi mana? Jangan naik kereta sorang ni. Tak, tu festival tu aku yang buat. Jadi aku rasa nak ajak kau, tiba-tiba kau pergi. Jadi tak payah. Lanja Tak ada lah. Lanja lah. Kita puasa-puasa ni kena lah lanja. Jangan kerek sangat. Ui, ada itik Malaysia. Dia pun dah 2 minggu lah. Ui, ada ayam pun. Ada ayam. Ayam ke itik tu? Itu Mika ayam. Festival and Bazaar. Lagi malam ni lepas berbuka, korang datang festival ni ada acara ni. Karaoke semua benda. I see. You can ride on the... awak boleh naik dekat kuda ini. Owner Amia Nata. Siapa ni? Kau bayar ni. Tapi aku rasa... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku rasa tak naik lah. Aku nak beli makanan. Main Nashmi tak ada pun. Saya bayar. Ini kedai apa tu tak ada orang. Aku rasa aku lah owner dia. Aku owner dia. Kita rehat. Rashmi datang pun. Ni kedai siapa tu? Kedai ada. Tak ada owner. Kau kedai ke? Ada ni. Ada owner ni. Kau tak nampak? Mana? Perempuan ni ke tu? Ni. Dia pergi berak. Jual aiskrim tengah-tengah hari ni buat apa tu? Tak percaya ke? Siapa tu orang berlompat tu? Kalau macam tu bagi sikit pancake. Tak puasa. Aku bagi saya pancake perisa ori kotak ni. Perisa ori kotak. Boleh tak abang?
Saya nak perisa ori kotak yang berharga. Oh ya, dia ada masalah percakapan. Kau nak beli ke atau nak tembak? Aku nak beli ya. Saya nak tu. Pancake ori kotak yang warna pink-pink tu. Pink gitu. Pancake. Yang macam tu. Nama dia pancake ori kotak. Orang ni garang sikit. Garang macam mana tu? Dia garang. Dia aku. Apa suara? Kita tinggi. Dia suka perempuan. Wah, tak aku pasal. Ini apa pula? RM5 10 sen. Mahal gila. Mahalan. Tak. Mana-mana. Ayah. Dah debit card. Dah. Okay, dah. Ni kedai apa pula ni tu? Bang sedekah bang. Kau belah dulu lah. Kau nak beli makanan ni. Dah belah. Aku nak tengok ni. So kita ada burger, kita ada pizza, kita ada hotdog panas, kita ada tacos, kita ada apa hijau kepala strek ni. Burger King tutorial ni. Kita ada shawarma je lah aku panggil. So aku rasa aku ambil hotdog panas. Okey dah, thank you. Sekejap bayarannya aku rasa tak ada kerja, aku tak belakang lah. Dilarang ubah. Ni apa pasal betak? Betak lah. Saya ni lah. Satu RM12. Mak ai, cakap dia bayar duit. Sebenarnya dia RM12. Kita siapa buat orang kecil lah. Mana dia tu? Tu, kedai banyak. Kau cakap dah kedai banyak, orang sikit lagi. Satu RM12. Bagi mana dia? Ada orang tu. Mana dia? Oi, apa sak kasi tu? Tadi ada hal masalah sikit ya. So kita sambung. Tengok tak ada orang lagi. Kerja banyak, tak ada orang. Yang orang tu. Sekarang ada YouTuber pula. Faris. Mana Faris? Mari semua datang ke kebab Paris. Oi, cuba buka mic mari cakap. Okay, Faris. Kamu jual apa? Kebab Paris? Kamu jual apa ni? Tak, Paris negara ke Paris kamu ni ya? Ni Paris negara. Paris negara ke Paris awak ni? Paris negara kan? Bagi saya satu lah. Bagi saya satu. Ya, semua boleh buka mic. Adik ikut Ada. Aku lambat lah. Aku masak pun tak ada. Bagi aku je makan. Dah. Oi, bayar lu. Ya, kau tak Kau tahu tak kenapa suara aku lain? tak tu. Kau tak masak macam mana aku nak makan? Tak boleh. Pakai voice changer. Tak tanya tu. Kau nak beli ke? Kau nak tembak? Kau nak beli ke atau Okay, thank you. Okay, shawarma ala Damaskus. Apa nak balik kau shawarma? Tak sedap yang mana ni? Nak shawarma. Ya. Mari semua. Lihat getrok. Saya nak shawarma lagi kerja. Boleh? Tak ada tu. Adik. Ya, bang. Tadi yang kata pakai passenger. Ni tak ada pun. Tak payah beli. Okey, abang. Saya nak beli bang RM3 bang. RM3? Saya nak jual RM3, saya jual RM5. Saya nak sikit. Nak setengah. Aduh, bagi dah sikit. Lepas tu minta RM5. Yang orang tua. Jangan beli ni. Tak. Jual ke saya jual? Saya jual. Yelah. Terus beli. Nah. Okay, thank you. Okay. Nak bunyi. Mari datang. Okey dia. Ini bunyi Oh, dok. pantai ke? Amel lah. Kenapa? Apa?
Hai Hotdog RM3. Nak beli ke? Sekejap. Weh, tak payah naik lori aku ai. Sekejap ni apa ni? Hotdog RM3 tapi dah ada RM1. Ayah. Hotdog RM3. Bang. Lepas tu tambah RM1. Maksud RM tu apa? Bang, tolong bang. RM1 Malaysia. Bang, sorry kakak. Saya nak. Sama dia pula. Abang kau. Apa? Nak beli ke? Bang. Kau dia je macam makan seluar je. Seluar. Akak ni duduk terbang tapi tak nak beli. Duduk goreng jumuk ke? Beli lah. Ni nak beli ni. Nak beli hotdog ah. RM1. Bang. Saya nak beli shawarma ala Damaskus. Assalamualaikum. Apa korang buat ni? Benda ni tak baik tau. Ya, aku beli order. Beli order. Alamak. Korang buat apa ni? Kamu baju merah. Nak beli apa? Ustaz kau belah, Ustaz. Pakai cakap macam je tapi tak ada pun. Ini maksiat. Ustaz kalau duduk tepi orang. Ada Ustaz? Okey dah. Bagi aku je lah. Okey dah. Thank you. Okey, kedai ni tak payahlah. Aku skip lah. Skip lah. Beli lah. Okey. Skip lah. Okey. Churros. Satu beg RM7. Satu kotak RM14. Kotak. Kak, bagi saya satu beg. Oh, apa ni? Bagi saya satu beg. Satu beg. Okay, thank you. Okay, dah saya pakai guna debit card. Okay dah. Okay, thank you lah. Sedap pun tu. Aku tak pasal beli je. Okay, next kedai. Jangan. Macam dah beli je tadi. Apa ni? Tempat duduk. Coklat Dubai dari tak buat. Masuk. Diam, benda ni. Gila lah. Boleh rehat. Aku rasa aku tak nak beli lah. Jom, orang tak marah lagi. Okey, abang. Saya nak beli coklat. Kedai baju raya dan kopiah. Saya tak nak lah. Sebab saya dah ada lah. Mana pakcik tadi? Pakcik yang ala-ala Damaskus tu. Pakcik. Pakcik apa ni pakcik? Nampak tak? Aduh, pakcik pula tu.